Walaupun berbilion ringgit telah diperuntukkan kepada infrastruktur, tapi nadi budaya dan juga kreativiti negara masih menerima belanjawan yang agak kecil. Jadi kita sering melaungkan kepelbagaian, warisan, identiti dan juga perpaduan. Tetapi sebuah negara yang memikirkan kreativiti sedang memikirkan masa depan sendirinya. Di seluruh dunia, industri kreatif adalah sektor bernilai berbilion ringgit. Kita tengok di Amerika, ya, kita nampak Hollywood yang adalah satu mesin kuasa yang lunak yang cukup berpengaruh di dunia. United Kingdom menjadikan muzik, teater, sastra sebagai antara ekspor terbesar mereka. India menakluk dunia dengan Bollywood yang tidak pernah berhenti berkembang. Dan juga kini Singapura yang memposisikan dirinya sebagai pusat ekonomi kreatif dengan dana yang besar dan juga insentif yang jelas. Sementara itu di Malaysia, kita masih lagi berdiri di sini membahas dan bertanya sama ada seni itu adalah satu keperluan ataupun sekadar pilihan. Kita masih lagi menganggap seni sebagai satu orang kata makanan sampingan dan bukan sebagai enjin ekonomi masa depan. Dan sebab itulah saya bangkit. PINAS menerima peruntukan sebanyak 124.28 juta ringgit dalam belanjawan 2026. Tetapi wang tanpa reformasi tidak akan membawa perubahan. Dan jika kita serius mahu menguasai rantau ini, PINAS perlu segera membuka mata terhadap peluang terbesar iaitu ASEAN. Jadi menurut laporan Weekly Echo, hasil Datuk Kamil Osman, mantan pengerusi PINAS, dia telah menegaskan seruan penggiat filem ASEAN untuk mewujudkan pasaran filem bersama, iaitu termasuk pengedaran rentas negara, penyelesaian peraturan dan juga pembiayaan bersama dan juga wujudkan satu ekosistem sinema Asia Tenggara yang bersatu. Ini bukan angan-angan. Ini adalah strategi ekonomi serantau. Jadi jika PINAS terus kekal sebagai agensi birokratik yang hanya memindahkan fail, Malaysia akan kehilangan: satu, akses kepada 650 juta penonton; kedua, peluang dana bersama antarabangsa; seterusnya pengkongsian IP serantau dan juga penerbitan bersama dan juga distribusi bersama, iaitu kedudukan sebagai hub perfilman Asia Tenggara. Malaysia ada bakat, tetapi mungkin kita kurang keberanian untuk membangunkan PINAS sebagai pemimpin budaya serantau.